Alhamdulillah. 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 Kita kena ingat betapa untungnya kita hidup. Betapa untungnya kita sihat. Betapa untungnya kita bangun pagi ni. Betul tak betul? Betul. Alhamdulillah. Cakap Alhamdulillah. Ada satu saying ni yang aku suka is, when you're healthy, you have unlimited problems. But when you're sick, you only have one problem. Faham tak? Korang faham tak faham? Bila kau sihat, banyak je masalah kau. Masalah duit lah, masalah ni lah, masalah tu lah, stres lah, apalah. Tapi bila kau sakit, satu je masalah kau. Engkau sakit. Betul tak betul? So kita kena bersyukur, and kita kena realize betapa untungnya kita bangun pagi ni. Betapa untungnya kita sihat pagi ni. So kita kena selalu ucapkan Alhamdulillah. You know, kita, and last but not least, kita perangai setan macam mana pun, kalau kau perangai macam aku ke, aku tahu aku ni tak berapa baik, tetapi jangan lupa solat ya. Jangan lupa solat 5 waktu. Kalau nak cakap solat 5 waktu je, uish, gila alim doh, gila ni doh. Tapi sebenarnya solat 5 waktu ni adalah cheat code hidup tau. Aku tak tahulah kalau korang perasan ke tak, tapi aku pun ada masa dulu yang aku tak berapa pentingkan solat. Tetapi selepas aku mementingkan solat 5 waktu, hidup aku jadi lagi best. Hidup aku jadi lagi senang. Benda yang susah jadi senang. Faham tak? Even aku melalui perkara yang sama, dia akan jadi senang. So kalau kau nak hidup kau lagi best, solat 5 waktu. Senang bro.